Okey, cuba bayangkan ini. Di satu pihak ada keinginan yang membara untuk merdeka, tapi di pihak lain pula ada kebergantungan kewangan yang sangat kritikal. Hubungan antara Greenland dan Denmark ni, ia macam satu paradoks. Satu kisah rumit yang dibentuk oleh sejarah penjajahan, perjuangan dan sekarang ia menjadi rebutan kuasa-kuasa besar global. Jom, kita selami sama-sama mengapa masa depan Pulau Ais Gergasi ini sebenarnya sangat penting. Bukan sahaja untuk mereka, tapi untuk kita semua. Kita mulakan dengan satu nombor yang, cukup jelas. 84%. Ya, itulah peratusan penduduk Greenland yang mahukan kemerdekaan penuh mengikut satu tinjauan baru-baru ni. Ini bukan sekadar sentimen biasa tau. Ini adalah satu seruan yang sangat kuat untuk mereka menentukan nasib sendiri. Tapi, ada tapinya. Di sebalik keinginan untuk merdeka ni, ada satu realiti ekonomi yang tak boleh kita buat-buat tak nampak. Setiap tahun, Greenland menerima subsidi sebanyak 1.6 bilion krona daripada Denmark. Duit inilah yang menjadi nadi untuk perkhidmatan-perkhidmatan asas macam hospital dan sekolah. Jadi, nampak tak paradoks utamanya? Macam mana nak capai kemerdekaan kalau pada masa yang sama, anda masih bergantung pada bekas penjajahan anda sendiri? Ini membawa kita kepada soalan utamanya. Kenapa semangat kemerdekaan ini begitu kuat walaupun dari segi kewangan mereka masih perlukan bantuan? Jawapannya bukan terletak pada ekonomi. Jawapannya terletak pada sejarah. Untuk faham semua ini, kita kena patah balik ke permulaan cerita mereka. Okey, semuanya bermula dari sini. Untuk kita betul-betul faham situasi sekarang, kita perlu jejak semula permulaan hubungan mereka, iaitu pada zaman penjajahan Denmark. Sejarah inilah yang mencorakkan segala-galanya yang berlaku hari ini. Jadi ceritanya bermula pada tahun 1721. Seorang mubalik bernama Hans Egede tiba di Greenland dan dari situlah bermulanya era penjajahan rasmi oleh kerajaan Denmark-Norway. Masa tu, fokus utama mereka ialah perdagangan, eksploitasi sumber asli macam kulit dan minyak haiwan laut dan pada masa sama menyebarkan pengaruh budaya dan agama. Dan kena faham, penjajahan ni bukan setakat nak kawal wilayah atau ambil sumber sahaja. Oh tak! Ia lebih mendalam daripada itu. Ia merupakan satu usaha yang sistematik untuk mengubah jiwa masyarakat Greenland itu sendiri. Melalui dasar asimilasi, tujuannya jelas untuk padamkan dan gantikan budaya, bahasa serta identiti asli kaum Inuit dengan budaya Denmark. Dasar asimilasi inilah yang membawa kepada beberapa eksperimen sosial yang, terus terang, sangat merosakkan. Cuba bayangkan, kanak-kanak Inuit dipisahkan secara paksa daripada keluarga mereka, dihantar ke sekolah di mana mereka dilarang bercakap dalam bahasa ibunda. Lagi dahsyat, ada dasar kontrasepsi paksa yang dilaksanakan ke atas beribu-ribu wanita dan gadis Inuit pada tahun 60-an dan 70-an. Ini bukan sekadar dasar pentadbiran ya. Ini adalah trauma yang diwarisi antara generasi. Walaupun Denmark dah pun minta maaf secara rasmi, luka ini masih sangat mendalam dan ia menjadi salah satu pendorong utama di sebalik laungan untuk kemerdekaan. Walaupun melalui sejarah yang begitu pahit, rakyat Greenland tak pernah berputus asa. Ini adalah kisah tentang bagaimana mereka sikit demi sikit menuntut kembali hak untuk mentadbir negara mereka sendiri. Perjuangan mereka ni membuahkan hasil secara berperingkat. Mula-mula pada tahun 1953, status mereka sebagai tanah jajahan tamat secara rasmi. Langkah besar seterusnya datang pada tahun 1979 dengan Home Rule yang memberikan Greenland autonomi untuk urusan dalaman. Lepas tu, tahun 1985, ini satu tindakan yang sangat berani, Greenland keluar daripada Komuniti Ekonomi Eropah. Satu-satunya negara yang pernah buat macam tu. Ini menunjukkan mereka memang nak ikut haluan sendiri. Kemuncaknya pada tahun 2009, Akta Pemerintahan sendiri akhirnya mengiktiraf rakyat Greenland sebagai sebuah bangsa di bawah undang-undang antarabangsa. Setiap tarikh ni, ia adalah satu kemenangan yang diperjuangkan dengan gigih. Jadi, macam mana keadaan sekarang? Hubungan mereka hari ini ditakrifkan oleh satu pembahagian kuasa yang jelas, tapi pada masa yang sama, rumit. Setiap pihak ada bidang tanggungjawab masing-masing. Nah, ini ringkasannya. Di satu pihak, Greenland sekarang mengawal sendiri sumber galian, perikanan, pendidikan dan kesihatan mereka. Inilah tiang seri otonomi mereka. Tapi di pihak yang lain, Denmark masih lagi mengawal dasar luar negara, pertahanan dan keselamatan, kewarganegaraan dan juga mata wang. Jadi nampak kan, ia satu keseimbangan kuasa yang agak rapuh di mana Greenland berdaulat di dalam negara, tetapi masih terikat dengan Copenhagen di persada dunia. Dan ini membawa kita ke babak yang paling terkini dalam kisah Greenland. Kepentingannya sekarang bukan lagi sekadar soal hubungan dengan Denmark sahaja. Disebabkan lokasinya, Greenland telah menjadi satu titik tumpuan geopolitik global yang baharu, terutamanya di Arktik yang sedang berubah dengan sangat pantas. Kalau anda perlukan bukti, lihat saja peta ini. Baru-baru ini, Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat telah membuat satu perubahan penting. Mereka memindahkan Greenland dari kawasan tanggungjawab Komando Eropah ke Komando Utara.
ataupun US Northcom. Secara asasnya, Washington kini melihat Greenland bukan lagi sebahagian daripada Eropah tetapi sebahagian daripada pertahanan tanah air Amerika Utara. Ini satu isyarat yang sangat-sangat jelas tentang kepentingan strategiknya. Ini soalan yang mungkin bernilai triliunan dolar. Apa sebenarnya yang menjadikan pulau berais yang penduduknya tak sampai 60,000 orang ni begitu penting kepada kuasa-kuasa besar dunia? Kenapa semua orang tiba-tiba berminat dengan Greenland? Jawapannya ada 3. Pertama, lokasi. Ia ibarat kapal pengangkut pesawat yang tidak boleh ditenggelamkan di Arktik. Sangat penting untuk sistem amaran awal dan pemantauan. Kedua, sumber. Di bawah lapisan aisnya ada khazanah mineral nadir bumi yang sangat-sangat diperlukan untuk semua benda, daripada telefon pintar sampailah ke jet pejuang. Ketiga, laluan. Pencairan ais sedang membuka laluan perkapalan baharu yang lebih pendek antara Asia dan Eropah, dan Greenland berada betul-betul di persimpangan laluan ini. Inilah sebabnya kenapa Amerika Syarikat, Rusia dan China sedang bersaing hebat untuk mendapatkan pengaruh di sana. Dan semua ini membawa kita kembali kepada rakyat Greenland sendiri. Moto dasar luar mereka merumuskan segalanya. Tiada apa-apa mengenai kami tanpa kami. Ia adalah satu mesej yang jelas kepada Copenhagen, Washington dan Beijing. Zaman di mana keputusan dibuat untuk mereka telah berakhir. Sama ada melalui kemerdekaan penuh atau autonomi yang lebih luas, mereka menuntut hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Jadi, dalam perebutan kuasa di Arktik ini, persoalan terbesarnya ialah, adakah dunia bersedia untuk mendengar suara mereka?